pendirian saya, JRS adalah kerajaan yang paling gagal di seluruh dunia. Datuk Seri, dengan penuh hormat saya ingin mengulas apa yang Datuk Seri dakwa tu. Kerajaan JRS paling gagal di dunia, Datuk Seri ya. Oh, ini satu tuduhan berat. Datuk Seri, saya sering memberikan ulasan berkenaan dengan pencapaian kerajaan JRS dalam tempoh 5 tahun ini. Hasil negeri tertinggi dalam sejarah, rekod pelaburan juga tertinggi 56 bilion, peluang pekerjaan dibuka hampir 20,000, pelbagai program inisiatif diberikan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, sosial, kebajikan, pembangunan modal insan dan infra air, elektrik dan jalan raya. Work in progress, Datuk Seri. Tapi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri terlupa, Datuk Seri juga pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan ini. 2 tahun lebih Datuk Seri jadi Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya, jaga air, jaga elektrik dan jaga jalan raya. Tapi sepanjang tempoh tu Datuk Seri, apa yang Datuk Seri buat? Berapa banyak loji rawatan air yang siap? Kalau tidak siap pun berapa banyak loji rawatan air yang dimulakan ketika Datuk Seri memegang KKR di Sabah? Berapa jalan raya yang siap? Apa projek elektrik yang dimulakan oleh Datuk Seri? Jadi Datuk Seri, saya ingat kalau mau tuduh kerajaan JRS paling gagal tu, kena tengok-tengok juga. InsyaAllah rakyat menilai mana kerajaan yang benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat buat mereka. Dipersilakan PGRS. Okey. Ada slide. Ustaz. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, sore. Saya Azrul, PGRS, Gagasan Rakyat Gabungan Rakyat Sabah. Saudara-saudari, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah ni sudah genap 5 tahun dan Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan. Dalam tempoh 5 tahun ini, Kerajaan Negeri pimpinan Datuk Seri Haji G berdepan dengan pelbagai cabaran. Pertama, kita tahu PKP sangat panjang tempohnya. Dalam tempoh 5 tahun itu, dalam tempoh PKP itu saya ingat berakhir pada Oktober tahun 2021. Hampir setahun tempoh 5 tahun itu diganggu oleh PKP ataupun pandemik COVID-19. Kemudian kita juga dicabar oleh kemelut politik. 2 kali Perdana Menteri bertukar. Bukan senang tu saudara-saudari. Bertukar Perdana Menteri, bertukar sedikit polisi. Dan Alhamdulillah kerajaan negeri masih kekal walaupun kerajaan di peringkat persekutuan bertukar beberapa kali. Yang ketiga, kita berdepan dengan kemelut ekonomi. Ekonomi global disanggah, ekonomi negara dan ekonomi negeri, dan ini merupakan antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Haji G selain yang disebut oleh saudara Farid tadi.